Ada bawang putih, bawang besar, bawang Holland, halia. Kita blender. Kita nak buat mi kari hari ni. Kita rebus telur. Kita kacau dulu, kita tumiskan dulu. Campak-campak je lah. Tak ada nak record lah makcik ni. Kuah pelaga tak ada tau. Kita bubuh je lah apa yang ada. Kuah pelaga tertinggal. Bubuh santan. Kacau-kacau-kacau. Letak serbuk kunyit sikit dalam 2 sudu gitu. Kecil sebutir. Kita kena tunjuk, nanti tak tahu resepi mak. Memang leceh sikit. Masak je lah plung. Campak je. Kita nak tahu resepi. Memang leceh sikit. Kita tak record. Kacau-kacau. Kacau. Masukkan ayam. Kacau-kacau. Kejap lagi kita masuk santan. Masukkan santan. Jadi masuk dengan biru masih masak. Masak apa? Mi kari? Masak. Bubur serbuk. Semua bubur garam. Tak dirasa. Kita bubur ni. Sekeping. Kita celur sawi dulu. Ni batang dia dulu. Batang kuah. Ni kemudian. Semua dah tera dah masak. Bismillahirrahmanirrahim. Ni last lah. Cantik dah mak mi kari. Okey. Mi kari sudah siap. Malu makcik. Malu lapar. Kari mana? Mantap ah. So tidak dah. Tak sedap. Kamu ni. Saya tak reti. Okey tak? Makan. Okey ya. Sudah. Boleh aku boleh berniaga ah? Boleh.